Jom kita kira kadar tindak balas seketika. By the way, typo tindak balas tu dua perkataan kan. Anyways, untuk mengira kadar tindak balas berdasarkan graf yang diberi, kita ada dua jenis kan. Sebelum ni kita dah belajar kadar tindak balas purata. Purata ni kalau dia ada permulaan dengan perakhiran dia. Contoh, dia kata hitung kadar tindak balas minit yang pertama. Jadi minit pertama bermula pada 0 saat, berakhir pada 60 saat. Jadi nampak dia ada beginning dia ada ending dia. Jadi kalau kadar tindak balas seketika, means satu ketika, satu moment sahaja. Contoh, kadar tindak balas pada saat yang ke-60 sahaja. Jadi cara buat dia sedikit berbeza. Ini step dia. Sebelum kita cerita step, saya ceritakan dulu dia punya eksperimen. Very simple. Kita akan ambil asid campur dengan zinc. Bila asid dengan zinc bercampur, dia akan bebaskan gelembung udara, which hydrogen gas. Hydrogen gas tu dia akan travel pergi ke bahagian sini. Next, dalam device ni, nama dia burette, saya dah isikan dengan air, water. Jadi kat situ dah ada water. So bila hydrogen tu dia travel, dia akan naik ke atas kan, dia naik ke atas. Dia akan tolak gas hidrogen tu turun. Dia akan tolak water tu turun ke bawah. So air tu pun akan turun ke bawah gitu, nampak tak? Jadi kat atas tu lah kita akan kumpulkan gas hidrogen. Kita akan tengok lah 0 saat berapa, lepas tu bacaan 10 saat berapa, 20 saat berapa, 30 saat berapa. However, jangan risau sebab dekat sini, saya naikkan brightness. Dekat sini memang soalan dah bagi dah pun the volume of hydrogen dan juga masa. Jadi kita gunakan graf yang diberi sahaja. Okey. Jadi jom kita kira kadar tindak balas. Pertama, tentukan titik rujukan mengikut soalan. So, soalan dah bagi graf. Lepas tu dia kata kadar tindak balas 60 pada saat ke-60. Inilah titik rujukan kita. Jadi awak kena tunjuk ya dekat dalam exam, ambil pembaris, awak cari yang ni kan titik 60 saat kan. Awak akan garis putus sampai ke graf kita. Okay, dah sampai ke graf. This is where we are going to do the tangent. Okay, so yang point yang kedua, next ialah kita kena buat satu garis tangent berdasarkan titik rujukan. Okay, nombor 1 sudah. Sekarang kita nak buat nombor 2. So keluarkan pembaris. This is pembaris. Tangent ialah satu garis yang kita akan buat dekat atas graf. Atas means dia berada dekat kawasan sini ya. Kalau yang ni salah dah lah. Yang ni bahagian bawah graf. Kita akan guna titik atas ni sahaja. So, saya akan ambil pembaris saya sampai dia betul-betul mencecah titik rujukan kita sahaja. Something like that. Okay. Right, lepas tu saya akan gunakan pensel yang dakwat dia paling nipis. Supaya garisan tangent saya tu dia point dekat satu titik je. Tada. Okay. So, that's my tangent line. Okay, settle. Okay, buang pembaris. Nombor 3. Nombor 3 dia kata, pilih 2 titik daripada garisan tangent ini. Jadi, 2 titik, let's say, sebab titik ni nanti kita akan baca dia punya XY tau. So, saya akan pilih titik yang memudahkan saya. Titik pertama, saya akan pilih titik pada paksi X. Sebab apa? Sebab, titik pada paksi Y. Because, saya dah tahu dah bacaan X dia mesti kosong kan. Jadi saya akan baca Y dia sahaja. Okay. Alright. Titik kedua saya nak pilih titik yang senang untuk saya baca lah. Let's say yang ni saya tahu 140 kan. Betul tak? Jadi saya akan ambil titik ni. Any titik yang memudahkan saya. Okay. Alright. Jadi dah dapat titik. Awak tentukan dia punya X dengan Y dia. So titik pertama saya, X dia ialah 0, Y dia ialah, kalau awak tengok kat sini, yang ni 10, ni 15, 16, 17, 18. Y dia ialah 18. Okay. Now, kita kan nak kira kadar tindak balas. Awak perlukan X2, Y2, X1, Y1. Jadi titik pertama saya akan namakan dia sebagai X1 dengan Y1. Okay. Alright. Now, kita baca X dengan Y dekat titik yang kedua. So, X2 saya ialah 140. So, X2 saya ialah 140. Dan Y2 saya ialah, kalau kita tengok sini, kat situ, lebih kurang 50, 51, 52, 53 kan? 53. So, Y2 ialah 53.
Jadi, awak dah ada Y1X1, dah ada Y2X2, bolehlah kita kira kadar tidak balas. Jadi, step keempat, kira je kecerunan ataupun kadar tidak balas menggunakan formula macam biasa. Jadi, kadar tidak balas is basically kuantiti bahan ataupun kuantiti produk, in this case isi padu, which paksi Y, betul tak? Jadi, saya akan ambil Y2 tolak Y1. Y2 53 tolak dengan Y1 saya 18. So kita tulis jom. Jadi Y2 ialah 53 tolak Y1 18. Kuantiti kan dalam sentimeter padu. Bahagi dengan masa. Masa kan kita ambil dari paksi X. Jadi saya dah ada masa kosong dengan masa 140 kat sini kan. Jadi X2 saya ialah 140 tolak dengan X1 saya kosong. Jadi 140 tolak kosong saat. Jadi kita tekan calculator. Ya, keluar calculator. Ya, so berapa tadi? 53 tolak 18. 53 tolak 18. Tutup kurungan. Bahagi dengan 140 tolak kosong. 140. Tak payahlah tulis tolak kosong tu, tapi tulis je lah. Kok-kok lah salah kan. 0.25. So saya dapat 0.25 unit. Dekat sebelah dia atas ni kan sentimeter padu. So sentimeter padu. Saat duduk dekat bawah, kita upgrade dia naik ke atas. Tapi kena indicate yang kita upgrade dia. Kena letak negatif 1. Jadi S negatif 1. Siap. Jadi begitulah caranya. So you might get a different answer. Sebab mungkin tangan awak sengit sikit kan. Tangan terketar-ketar pun semua tu. So mungkin dia boleh jadi begitu. Mungkin tangent awak begini. So it's okay untuk dapat jawapan berbeza. Kita raikan perbezaan tersebut. So dalam exam dia akan bagi range. Contohnya, terima jika jawapan let's say 18 sehingga 0.32. Contoh, range dia. Next soalan ni, saya dapat 0.16. Okay, saya kira dalam otak je. So maybe kita terima jawapan 0.10 hingga 0.20. Okay. Dan yang ketiga, yang ni saya dapat 0.19. So maybe kita dapat 0.10 hingga 0.25 contoh. Yang penting awak punya step betul. Awak kena indicate kita punya titik rujukan. Awak kena lukis tangent yang betul. Dan awak kena pilih 2 point di atas tangent. Jadi sila buat dan tunjuk dekat cikgu awak dekat sekolah. Betul tak saya buat ni cikgu? Yang ni dari tuition MC Plus saya. Contoh. Okay. Kalau tak sempat tengok cikgu, boleh snap gambar tunjuk kat saya kat IG pun boleh. Dah.